5. Kejadian ngeri melibatkan eskalator. Sesetengah video ini agak mengerikan. Jika anda seorang yang mudah merasa ngeri ataupun takut, sila tonton video kami yang lain. Ataupun pastikan anda mempunyai teman untuk menonton video ini bersama anda. 5. Kejadian ini berlaku di China. Sebuah rakaman CCTV menunjukkan seorang kanak-kanak yang tidak diawasi bermain berdekatan sebuah eskalator. Tangan kanak-kanak tersebut tersangkut dan dia ditarik bersama-sama eskalator sebelum jatuh ke tingkat bawah. Empat. Sebuah lagi kejadian yang melibatkan kanak-kanak. Dua kanak-kanak ini tidak diawasi oleh ibu bapa mereka. Sebuah rakaman CCTV di sebuah pusat membeli belah di China menunjukkan dua orang kanak-kanak berlari menuruni sebuah eskalator. Salah seorang daripada mereka berhenti dan memegang pemegang eskalator dengan kedua tangannya. Badannya ditarik ke atas dan dia terjatuh ke tingkat bawah. Orang ramai yang berada di tingkat bawah terkejut dan bergegas membantu. Walaupun kanak-kanak tersebut cedera, tetapi ia dilaporkan selamat. 3. Kejadian seterusnya berlaku di sebuah pusat membeli belah di India. Video ini dirakamkan oleh seorang pengunjung yang berada di kawasan tersebut. Tangan seorang kanak-kanak di dalam lingkungan 9 tahun tersangkut di celah tangga eskalator. Mesin tersebut diberhentikan dengan serta-merta. Bantuan termasuk ambulan dan jurutera dipanggil untuk membantu mangsa. Mereka terpaksa menggunakan gergaji elektrik untuk membebaskan tangan kanak-kanak tersebut. Dua. Kejadian ini berlaku di sebuah stesen kereta api di Chongqing, China. Seorang kanak-kanak meninggal dunia apabila tangannya tersangkut di tempat pemegang eskalator. Kanak-kanak ini ditarik ke dalam eskalator dan membuatkan dia tersepit di lantai. Eskalator tersebut dimatikan dengan serta-merta. Namun malang, tekanan daripada tarikan eskalator itu membuatkan dia mati di tempat kejadian. Beberapa keping gambar telah dimuat naik ke internet menunjukkan keadaan mangsa yang terseksa dengan tangan tersepit dan kaki terangkat ke atas sebelum meninggal dunia. Satu. Seorang wanita yang berumur 30 tahun berasal dari Jingzhou, China terjatuh ke dalam eskalator yang sedang bergerak. Berikut adalah rakaman CCTV menunjukkan bagaimana wanita tersebut terjatuh, digilis sehingga mati. Rakaman menunjukkan wanita tersebut mengangkat anak lelakinya apabila diberikan amaran daripada dua pengguna eskalator yang hampir terjatuh. Apabila sampai ke atas, lantai besi yang dipijaknya runtuh mendedahkan mesin eskalator yang sedang berpusing. Dengan segera dia menolak anaknya ke tempat yang selamat. Kakinya tersangkut dan dia digilis hidup-hidup sehingga mati. Apa yang tragis, laporan mengatakan terdapat aduan telah dibuat kepada pihak pengurusan oleh pengguna eskalator sebelum kejadian tersebut berlaku. Namun eskalator tersebut masih lagi berfungsi dan tiada apa-apa tindakan dilakukan. Wanita tersebut meninggal di tempat kejadian. Banyak kemalangan yang membabitkan kanak-kanak. Adalah lebih baik jika kita beringat untuk sentiasa memastikan keselamatan kanak-kanak yang bersama-sama kita.
Terima kasih kerana menonton segmen Kupi-Kupi Fakta. Terima kasih di atas sokongan daripada anda. Sila like dan share jika anda rasa video ini bermanfaat. Kami akan memuat naik sebuah video pada pukul 8 setiap hari. Like laman sosial kami, Kupi-Kupi dulu bah.